Kenapa Syah bukan duit banyak-banyak ni? Dah nak bagi tahu sudah. Ramai orang kata Mama Syah dah mati. Tapi Syah terdengar hari tu nenek kata Mama hidup lagi. So, Syah nak pergi cari dia. Mama dah agak dah. Walaupun orang cakap kita orang ni garang macam singa betina, kita pun tetap ada hati dan perasaan. Yalah, orang pandang lah malu. Okey, siap. 40. Alright. 40 Ya. Dah bang. Alright, terima kasih. Sementara Syah duduk dekat rumah, Mama carikan cikgu tuition Hah? Duduk rumah pun kena ada cikgu tuition lagi ke? kenalah. Mana boleh tak buat kat sekolah? Tak nak dengar. Syah. Mana ada gini budak ni. Mana selimut ni? Syah, Mana selimut? ni ya. Hari tu Mama ada nampak selimut Syah ada lubang. Mama pun tolonglah jahitkan sikit ni. Okey. Okey. Mama, dah break up pun nak cari lagi ke? Banyak sangat ke ni? Benda ni barang paling berharga bagi kakak Akil. Mama kena cepat-cepat siapkan. Mama pun seorang mak. Mama ada terfikir kalau satu hari nanti, kalaulah Mama tak ada, Mama berharap sangat apa yang Mama jahit ni akan terus temankan anak Mama. Selimut ni Mama Syah yang jahitkan. Tapi yang lubang-lubang ni Mama yang ni lah tolong tambahkan. Syah sayang, kasih sayang Mama Syah akan sentiasa ada. Sekarang ni Mama cuma sambungkan kasih sayang tu. Buruknya,